Masih ramai lagi yang tak tahu berapa jangka hayat tali braided. Jangka masa ketahanan tali atau kita boleh panggil expired date tali braided, semuanya bergantung pada cara penggunaan, kekerapan dan situasi spot. Jika cara penggunaan terlalu agresif, kekerapan sangat padat dan situasi spot yang heavy, maka jangka hayat tali itu akan berkurang. Tapi sebenarnya korang masih ada satu lagi inisiatif untuk tingkatkan jangka hayat tali braided ini. Korang hanya perlu pilih tali braided yang mempunyai coating. Sebab coating adalah lapisan luar yang melindungi tali braided untuk tingkatkan ketahanan dan kelicinan tali. Kalau coating tu lebih berkualiti, maka ia akan lebih bagus. Sebab itulah EXP juga mengambil inisiatif ini mencipta coating tali braided terbaru. Dan maka terhasillah aqua coating yang sudah ada pada tali braided Emo Plus 836 ini. Aqua coating ni coating yang berasaskan water foam. Ia akan melindungi tali daripada serap air tanpa menjejaskan poundage asal tali. Jadi, korang mampu guna tali braided ini untuk jangka masa lama, walau mancing di pelbagai spot ataupun keadaan air. Dan untuk sulaman, Emo Plus 836 ni menggunakan teknik sulaman Emo Plus dengan teknologi lilitan 36 kali setiap inci. Sulaman ini beri pengaruh besar pada tali tidak mudah terluka apabila bergeser. Jadi, tali Emo Plus 836 ni lengkap dari segi tahan lama dan tahan pada geseran. Sementara stok masih ada dengan pelbagai pilihan poundage. Cepat-cepat tekan back kuning sekarang. Guys,